Macam mana warga asing kerja kat Malaysia ni tapi dia boleh balik jutawan bila balik ke negara dia? Kenapa negara kita ni boleh jadi lubang duit bagi warga asing tapi tidak bagi kita sendiri? Datang dia masuk RM60, RM70, datang pula ambil sub. Tu yang saya tadi cakap, perut orang Malaysia dah terancam. Halo guys, selamat datang di informasi. Kali ini kita akan membahas tentang permasalahan pendapatan orang asing yang katanya jauh lebih baik dibanding warga tempatan itu sendiri. Semangat mencari rezeki di negara orang ini dirasa mengganggu dan membuat kesempatan kaum Melayu harus bersaing dengan tenaga kerja orang asing menjadi sangat besar. Mereka merasa tidak adil karena warga asing mau dipekerjakan jauh lebih murah dibanding kaum Melayu sehingga orang-orang yang membutuhkan tenaga kerja tersebut lebih memilih untuk mempekerjakan orang yang lebih cekatan dan gaji lebih murah. Macam mana warga asing kerja kat Malaysia ni tapi dia boleh balik jutawan bila balik ke negara dia? 400,000 dia boleh simpan kat negara dia tu. Apa dia buat Kita yang kat Malaysia ni punya susah nak dapat duit. Warga asing 400,000 setahun dia boleh kumpul. Yelah, kadang-kadang dia kerja kat sini, tempat tinggal kita dah bagi, makan pun kita tanggung, gaji bulat-bulat dihantar balik ke kampung. Jadi sebenarnya warga asing ni jangan tak tahu datang Malaysia, dia boleh jadi kaya kat kampung juga. Warga Bangladesh boleh dapat 5-6 ribu senang-senang je dekat negara kita ni. So semalam ada warga Bangladesh datang rumah saya untuk mesyar rumput, right? And then saya tanya dia, berapa income yang you boleh dapat sebulan? So agak mengejutkan, dia orang cakap dia orang boleh dapat 5-6 ribu, alright? So macam tak percaya, tapi saya tanya detail dan memang betul lah. You bayangkan satu rumah dia orang boleh dapat RM100, alright? Kalaulah sebulan habis-habis malas, satu hari dia orang cari satu rumah, alright, RM100 dah 30 dah 3,000 guys. Now, the point here yang saya nak bincangkan adalah kenapa negara kita ni boleh jadi lubang duit bagi warga asing tapi tidak bagi kita sendiri, right? So satu point yang saya berfikir adalah kerana saya rasa kita berada dalam zon selesa. Saya ada kerja saya bangun, alright, saya pergi kerja and then saya balik selepas pukul 5. Dan saya akan dibayar pada serta-serta amount. Itu sahaja yang saya mampu buat. Saya rasa itu sahaja yang saya mampu buat. Tanpa saya memikirkan inisiatif lain lah untuk tambah income ke apa benda kan. So saya just berbelanja dengan apa yang saya dapat pada akhir bulan ataupun apa yang orang bayar gaji pada saya. Dan ini sangat berbeza ketika mana sahabat-sahabat saya yang kebanyakan ni tengah buat PhD dekat overseas, dia orang willing untuk jadi tukang hantar surat khabar, willing untuk jadi tukang cuci, walaupun masa tu dia orang tengah buat PhD. Yang mana kebanyakan dia orang kalau dekat Malaysia ni adalah lecturer lah. Tapi kenapa dia orang willing? Kerana dia orang tahu dia orang tidak berada dalam zon selesa. Alright? Dia minority, so dia kena buat something untuk gain money, untuk survive. I'm not sure macam mana untuk kita ubah suai konsep ni, alright? Sedangkan negara kita ni dah confirm jadi lubang duit untuk warga lain, alright, warga asing. Kenapa kita sendiri tak memanfaatkan ruang yang ada? So apa pendapat you guys berkaitan dengan ni? Sila komen kat bawah, saya pun nak dengar juga pendapat orang lain. Kita kerja yang sama, orang kata orang Melayu, orang Cina, rakyat Malaysia ni malas nak bekerja. Contohnya memotong rumput pada gaji RM100. Kenapa dia menetapkan gaji tu pada RM100 untuk orang Malaysia? Sebab apa? Keperluan dia untuk meneruskan kehidupan berkeluarga, dia perlukan bawa balik ke rumah RM100 satu hari. Betul. Datangnya warga Rohingya ni, dia masuk dia boleh buat RM70. Memanglah dia boleh buat RM70, dia jaga diri dia je. Lepas tu majikan mengatakan bagi Rohingya lagi bagus, lagi murah. Memanglah lagi murah ni, apa dia nak jadi bangsa Malaysia ni? Sebab dia perlukan 100. Dia kalau buat 70, dia gagal, dia tak cukup 30. Mana mungkin dia nak cukup RM70 dengan keadaan dia 6 orang satu keluarga satu rumah. Nak kata dia malas, tak ada malas. Dia perlukan satu kerjaya yang bukanlah kata setimpal dengan apa yang dia usahakan, sesuai dengan apa yang dia perlukan. Jadi datang dia masuk RM60, RM70, datang pula ambil sub. Tu yang saya tadi cakap, perut orang Malaysia dah terancam. Sebab apa? Dia tak ada kawalan. Kadang-kadang ada yang saya dengar tu gaji hari tak apa, bagi RM60 pun tak apa, janji bayar hari-hari. Yang orang Malaysia ni dah terkebir-kebir. Yalah, gaji dia kalau RM50 dia nak ikut Rohingya ni, dia ada anak, dia ada keluarga, ya, dia nak kena bayar bil api, kena bayar bil air. Betul. Yang Rohingya ni satu rumah duduk 5-6 keluarga tak ada masalah, dia boleh share. Kalau bil 300 pun dia kalau share 3 keluarga bosong 100. Yang ni 300 dia nak kena hadap seorang. Dia dah mengganggu sistem. Itu yang menjadi punca sekarang ni bila kita cerita harga murah lah apa. Inilah benda-benda punca, root of cost dia yang kena kawal. Tu yang datang yang kepala-kepala bela rakyat Malaysia yang sengsara. Keuntungan tinggi sehingga RM25,000 bagi seorang pekerja asing menjadi punca agensi swasta menipu jumlah permohonan diperlukan oleh sesebuah syarikat.
Mendedahkan perkara itu, Setiausaha Agung Pertubuhan Kebangsaan Agensi Perkhidmatan Swasta, Sukumara Nair mendakwa ada ejen memohon jumlah tenaga kerja asing di luar permintaan. Menurutnya, terdapat situasi sesebuah syarikat hanya perlukan 10 orang tenaga asing, tetapi ejen memohon 100 orang membuatkan yang selebihnya terpaksa mencari kerja di tempat lain. Beliau berkata ramai rakyat Bangladesh sanggup membayar ejen dengan kos tinggi kerana menganggap Malaysia sebagai tiket untuk merealisasikan impian hidup senang. Ujarnya hampir 1,000 syarikat dari Bangladesh mengendalikan proses kemasukan tenaga kerja ke negara ini. Namun, Malaysia hanya mengiktiraf 100 syarikat yang kini didaftarkan di bawah sistem pengurusan pekerja asing bersepadu. Syazwana Amir, Berita FMT. You looking, oh, Bangladeshi, Jolil, you like this, like that. iPhone hardla like this. You pun same. Mostly iPhone human, no animal. Please respect something migration worker. Hi, may I know what do you do for your job? I job construction site. My position is supervisor here. My calculation, my claim, my people's salary, everything I do. Oh, how long have you been here and where are you from? I from Bangladeshi. I 10 years plus work in Malaysia. Currently, how much is your salary? Oh, first time I 900 before. Now 5,200 my monthly salary. So from 900 to 5,000, how many jobs have you switched so far? Only 10 years, 2 boss change. Same working. Why did you come to Malaysia? What was happening 10 years ago? Oh my goodness. My country already, salary is so small. How small? Malaysian money like this 450 ringgit like this la monthly salary. Malaysia now my salary like that. Bangladeshi bank manager ga high position salary. Now I only construction worker supervisor. My salary from Bangladesh this one, bank manager salary. How to do? Bangladesh, same, very difficult. Was it difficult when you have to apply to come to here? How much did you pay to the agent? Oh my God, this time I already 12,000 Malaysian ringgit, 2013. Now only 17,000 Malaysian ringgit agent pay. Boleh apa? Oh, lori ya? Bagi tahu lain, kerja satu hari, 1 bulan berapa gaji? Tahu lah, sekali lagi. 2,400. 2,400. Berapa hari kerja? 26 hari. 26 hari ya? Okey berapa? Okey berapa kerja? Bagi 8 sampai 5. 8 sampai 5 lah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Siapa nama? Alhamdulillah. Sudah berapa lama kerja? 12 tahun. Berapa tahun? 12 tahun. Kerja apa? Kerja kontrak ya. Okey, duduk Malaysia okey 12 tahun. Bila mau balik? 8 bulan. Oh, sabarlah hati-hati. Sudah 12 tahun kerja. Sudah kaya? Alhamdulillah. Gaji sudah? Berapa gaji? 3,000 lah. 3,000 lebih, 4,000. Tengok orang luar kerja 3,000 lebih, 4,000 lebih. Apa ucapan mau cerita sempena Hari Guru? Kawan-kawan Bangladesh boleh cakap. Semua orang okey, tapi gaji pun okey. Tak orang mari, masuklah Malaysia. Okey, mari masuk kerja. Assalamualaikum. Saya sini mari kawan-kawan jumpa lagi enjoy raya. Itulah. Bagaimana raya di Malaysia? Okey, bagus. Malaysia orang bagus, saya kerja pun bagus, gaji